Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat subtopik 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Standard pembelajaran 9.13 menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan kuasa barat. Seterusnya, kita lihat sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap. Sistem pentadbiran yang tersusun ini dikenali sebagai pembesar empat lipatan. Terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga Laksmana. Sistem ini menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar dan tersusun. Seterusnya, kita lihat apakah peranan Sultan. Sultan berperanan sebagai ketua pemerintah. Selain itu, Sultan juga mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek. Antaranya, dalam pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Seterusnya, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua peringkat iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Hubungan dan persefahaman dua hala antara sultan dengan pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kita lihat peranan bendahara. Yang pertama sebagai ketua pentadbir, yang kedua sebagai ketua turus angkatan tentera, yang ketiga menasihati sultan dan yang keempat sebagai pemangku sultan. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperoleh daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai dan juga ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Seterusnya, penghulu bendahari dilantik bagi menguruskan perbendaharaan secara teratur. Sementara itu, Syah Bandar pula dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan, manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan, contohnya membeli senjata dan membina istana. Dari aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan di darat dan di laut. Keamanan negara menjadi teras kepada kemasyhuran kesultanan ini. Bagi tujuan ini, Temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka, manakala Laksmana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Seterusnya, kita lihat pentadbiran di peringkat jajahan yang mana pembesar memainkan peranan. Antara tugas pembesar ialah menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Selain itu, peranan mereka juga termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Seterusnya, mereka juga dibenarkan untuk mengutip cukai.